Hai gang, welcome back to my YouTube channel Helmi Kadek Official. Apa video aku nak buat pada hari ni adalah video berkaitan tentang viral issue yang di mana seorang budak lelaki yang berusia 18 ataupun 19 tahun yang memandu kereta Honda Jazz melanggar lampu merah. Dikatakan juga ketika dia memandu dengan keadaan yang sangat cuai sehingga melanggar lampu merah telah pun meragut dua nyawa, di mana dua orang mangsa tersebut berusia 15 tahun dan juga 16 tahun di kalangan budak sekolah menengah lah. Dan dikatakan juga dekat sini pemandu tersebut tidak mempunyai lesen memandu. Pada aku, kalau kau rasa kau dah tak ada lesen memandu, cubalah memandu secara berhemah, jangan cuai, disebabkan kecuaian anda telah meragut nyawa orang lain. Kalau kau langgar binatang tak apa, ni kau langgar manusia dan akhirnya manusia tu tak boleh hidup kembali. Senang cerita, aku tak boleh sebut kat sini lah sebab takut kena warning. Korang faham-faham sini lah. Jadi ada beberapa yang telah diviralkan oleh media sosial. Jadi dekat sini pada korang yang nak tahu lebih lanjut tentang kes ini, korang boleh layan video aku sampai habis. Dan aku pun ada rasa agak geram juga dekat video ni, yang dimana katakan akak dia defend adik dia. Kononnya adik dia ni bawa kereta slow lah, dikatakan macam tu. Tapi aku tak nak cakap banyak dekat video ni. Korang kena tengok video ni sampai habis untuk tahu lebih lanjut tentang cerita ni. Jadi pada korang yang tengok video ni, sebelum tu aku cuma minta korang like, comment dan share. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk subscribe je dan on notification agar korang tak terlepas video-video menarik daripada aku. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi dekat kita punya video sekarang. Ciao. Okay, dekat sini adalah satu video yang dimana kemalangan yang memang nampak secara terang-terangan, di mana dia dah langgar lampu merah dan dia pun melanggar mangsa tersebut lah. Dekat sini sebelum kita tengok video tu, kita baca dulu apa yang dipost oleh Malaysia punya hal. Satu kemalangan berlaku di Matahari Senawang apabila pemandu kereta Honda Jazz melanggar lampu isyarat merah dan merempus sebuah motosikal. Akibatnya dua pembonceng motosikal maut di tempat kejadian. Buat semua pemandu berhati-hatilah di jalan raya, terutama dengan musim perayaan yang semakin hampir. Jangan kerana kelalaian nyawa melayang. Betul. Salam takziah buat keluarga mangsa, semoga mereka tabah menghadapi kehilangan ini. Al-Fatihah. Jadi kita semua yang tengok video ni sedekahkan Al-Fatihah, semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan semoga pelaku dapat hukuman yang setimpal. Amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita tengok video yang dah ada kat sini. Jom kita tengok sama-sama. Okay. Korang boleh tengok video ni. Ini video diambil daripada dashcam kereta lain. Okay, itu kita Honda, lampu merah. Pam. Korang nampak tak kemalangan tu? Betul-betul kat depan tu. Alah, tak boleh nak zoom lah pula. Lampu dah merah memang nampak Dia bawa pun dalam keadaan yang sangat laju. Kenderaan terus kat sini boleh nampak budak-budak motor terus kerumun tempat kejadian tersebut. Orang kata budak motor ni tak baik, tak bagus kan, mak rempit lah apalah. Tapi nampak tak, budak motor yang tolong dahulu. Ini rakaman daripada dashcam. Nanti kita akan cari lagi, ada aku jumpa tadi video yang di mana rakaman dekat lah pelanggaran tersebut. Kita tunggu video ni habis dulu. Kita nak tengok apa kesudahan video ni. Alamak bang, nasib baik abang pula tak kena langgar bang. Motor tengah jalan berlintas. Tapi aku nak tengok komen lah apa yang dikatakan dekat orang komen. Sebab aku suka baca komen juga. Susulan kemalangan. Okey, ini kenapa ni? Oh, ni video yang dekat sampai ada kebakaran weh. Ya Allah, kesiannya. Oh, video ni pendek je. Katanya anak roti John Paroy. Kan umur 15 ambil mushroom vape girl kan? Serius lah, dia ambil flavor yang tak sepatutnya. Dia ambil kereta kakak dia kan umur 18. Budak sekarang dah ada kereta sendiri. Mak bapak manjakan dengan bagi semua. Tapi anak tak bertanggungjawab, guna sampai nyawa orang lain melayang.
Kalau betul drop view teruk-teruk kat Google sampai jatuh rating je. Tapi kalau betul lah selidik dulu sebelum buat sesuatu perkara, takut jatuh fitnah. Kesian yang kena tuduh. Anak bawah jagaan ex bini dia, owner Roti John Paroy, dah lama tak dapat izin jumpa anak-anak dia. Oh, macam tu pula. Aku nak sangat tengok muka budak yang bawa Honda Jazz tu. Dengar katanya kakak budak tu siap defend adik dia lagi. Katanya bawa kereta slow je. Wow. Adiknya dah salah, boleh sampai dia defend adik dia, kata adiknya tu bawa kereta slow Tadi aku rasa komennya macam banyak tau. Lepas tu akak kepada si pemandu Honda tu cakap, adik dia tak salah, dah langgar lampu merah lagi tak nak ngaku. Itulah tu, dah langgar lampu merah tak nak ngaku. Mustahil lah, terang-terang ada dashcam lagi. Mau putar belik, bingai kak yang defend adiknya tu. Baru tadi lepas aku baca kat thread, akak dia cakap jangan kecam adik dia. Adik dia pun kritikal, minta tolong doakan adik dia. Ni semua tak ada, kita yang baca ni, ish kau ni kan. Sebab diorang dah tahu, jangan mengaku bersalah. Pasti terlepas di zaman sekarang. Adik kau tak salah. Oi, tak boleh sebut. Bukti dah ada, tunggu je lah. Perempuan mana pernah salah. Okey, itu yang dekat komen. Tapi apa kata kita tengok video yang lagi satu. Ni apa ni? Honda Jazz driver. Terangkan jap. Kau kerja selek kan mana? Sudah tak? Sudah balik bang. Okey, ni pemandu tu. Kau kerja selek kan mana? Sudah tak? Sudah balik bang. Tengok komen. Tu yang saya baca juga, confirm. Driver 18 tahun baru dapat kereta Honda. Aku dah tengok rakaman dashcam kamera kereta sebelah di masa kemalangan. Jelas lampu dah merah. Jelas lampu dah merah. Gi belasah tekan dari jauh. Laju berdesu pergi. So kalau umur 18 dah makan 2 nyawa, cara memandu ni pasti akan makan nyawa lagi. Kalau terlepas so lesen mati sampai bila. Kalau tak standby akan makan nyawa orang lain pula. Gila budak ni, memang jauh lagi dah lampu merah, tak ada lesen pun. So dekat video tadi pun korang boleh nampak lah kan, yang lampu dah merah, dia masih tekan lagi sampai ke depan. Kau nampak tak? Dekat sini aku cuma nak bagi tahu, kalau kita memandu secara tidak berhemah, kalau pada korang jugalah, dan pesanan ni untuk aku juga, kalau kau dah nampak lampu merah, lampu hijau tu dah kelip-kelip, korang tak payahlah kejar kalau korang rasa korang jauh. Tapi kalau korang rasa korang lepas pun, aku rasa better kau jangan kejar lah. Kalau aku pun nampak lampu tu hijau kelip-kelip, aku tak kejar. Aku slowkan kenderaan aku, biarlah aku tak tunggu sekejap, asalkan tak ada orang kata apa, kemalangan yang berlaku. Sebab kalau dah berlaku kemalangan, kita juga yang susah. Pemikiran tu kena lebih jauh lah. Mungkin disebabkan umur muda, dia rasa macam dia nak fun je lah kan, nak enjoy dengan hidup dia. So inilah yang dia dapat. Disebabkan kecuaian anda, kelalaian anda, orang lain yang terima akibatnya. Tapi dekat sini ada lagi video lain. Okey, ni video lagi satu. Keadilan tang mana adik kau yang langgar anak orang sampai meninggal. Lepas tu nak keadilan tu adik kau. Kakak cakap senang lah, yang meninggal bukan adik Cuba kalau yang mati tu adik Geram pula aku. Betul juga. Kalau kakak nak defend adik pun tak boleh juga, sebab salahnya adik kan. Kita tengok video ni. Allah terus sial. Wih terbakar wih. Oh, video ni jelas. Oh, video ni pun sama je. Sekejap. Okey, ini video kakaknya yang membuat satu permohonan maaf lah dikatakan. Cuba kita dengar apa yang dikatakan oleh kakak dia. Assalamualaikum. Saya Nur Atia mengajukan kakak kepada pelaku yang terlibat dalam kemalangan di Senawang. Saya ingin mohon maaf kepada pihak keluarga mangsa dan semua rakyat Malaysia atas posting dan komen yang keterlaluan sehingga membuat semua marah. Saya sedar saya telah posting dan komen tersebut dalam keadaan yang emosi. Saya betul-betul minta maaf dan saya menyesal. Dia ni betul-betul nangis ke? Nampak tak macam menangis pun, macam nak ketawa pun ada cara dia cakap ni. Kita tengok komen. Kena push dengan bapak baru dia nak buat kerja. Kalau tak nanya lah Roti John tak laku. Sedih ke tu? Kenapa kau dilahirkan?
Walaupun permohonan maaf telah dibuat, tindakan undang-undang tetap akan diteruskan kerana ini melibatkan kehilangan nyawa. Yang memandu pula tiada lesen, langgar lampu isyarat merah, kereta yang dipandu atas nama ibu bapa, turun naik mahkamah, upah peguam bukan sikit-sikit modal. Berat kes ni betul. Lain kali cakap tegur nakal bukan kepala. Okey, itu video kakak dia membuat permohonan maaf. Ni adalah video di mana mak kepada arwah tu datang untuk tengok orang kata accident ni lah yang berlaku. Jom kita tengok sama-sama. Anak aku, ibu merawan saksi anak maut dirempuh pemandu langgar lampu merah. Ini maknya Allahu Akbar. Ya Allah, kesiannya. Kau datang isap bib macam tu ya bro. Allahu Akbar. Ya Allah, sedihnya. Macam ni kau cakap kau nak keadilan untuk adik kau, sedangkan adik kau yang langgar orang sampai meragut nyawa. Cuba kita tengok komen. Dua motor yang dirempuh tu, dua-dua dinaiki anak dia. Yang motor pertama dirempuh tu anak dia maut, pembonceng tu kawan anak dia pun maut. Satu lagi motor kedua dirempuh tu katanya si adik cedera parah dan masih kritikal kat ICU. Baca kat teleinfo semasa tadi, kesian tengok gambar tak bernyawa mangsa atas jalan. Mudahan si adik yang kritikal tu selamat. Budak yang drive Jazz tu katanya dalam kereta ada mushroom. Saksi-saksi situ nampak lagi geram. Si kakak driver duk backup adik dia, kata adik tak salah, sikit punya laju bawa masih kata tak salah. Wow, kau ni kes ni pada aku berat ni, sebab kau dah ambil barang terlarang. Dan benda tu memang dikatakan barang terlarang lah, sebab kalau kau ambil benda tu kau memang akan loss lah, boleh dikatakan loss, dan kau boleh jam. Pada yang mengambil benda tu mungkin tahu, pada yang tak ambil pun macam kita dewasa, kita tahulah benda tu rahsia dia macam mana kan. Berani wow. Dekat sini kita boleh nampak dekat satu page ni. Oh, tapi sebelum tu aku nak tunjuk. Ini dia gambar kereta tersebut. Ni kereta Jazznya. Allahu Akbar, ni motornya. Ni rakaman video yang tadi saya tunjuk. Ni dah gambar diorang kat ni lah, dekat hospital saya rasa ni. Tapi ni dia. Ini yang saya nak tunjuk, yang saya nanti-nantikan, yang di mana gambar budak perempuan tu backup adik dia yang kononnya tak bersalah. Okey, sebelum kita tunjuk gambar tu, kita baca dulu. Kes semalam, budak 19 tahun bawa Honda Jazz yang langgar lampu merah dan menyebabkan dua remaja sekolah menengah 15 dan 16 tahun meninggal dunia. 3 lagi cedera parah termasuk driver tersebut. Katanya langgar 2 motosikal. Netizen panas hati sebab kakak budak ni beria-ria cakap pasal adik dia. Macam adik dia tak bersalah, sepatutnya minta lah maaf bagi pihak adik dia. Hari ni polis cakap budak ni tak ada lesen. Wow, tak ada lesen, dan kes tu dikatakan dia mengambil flavor yang tak sepatutnya diambil. Lepas tu kau langgar lagi lampu merah, kau tak ada lesen, kecuaian, kelalaian, dan kau meragut 2 nyawa. Okey, dekat situ kalau nak ke kes polis ataupun kes ke mahkamah tu, aku rasa berat sikit lah, sebab kau dah tak ada lesen. Lepas tu kau cuai lagi, kau lalai lagi, kau bawa, kau langgar lagi lampu merah, kau langgar lagi anak orang kan. Itu biar pihak lain sertakan. Tapi dekat sini apa yang gambar ni kau boleh nampak. Cepat sembuh ya adikku, semua takdir Allah, hujan bulan mulia. Rindu nak tengok kau senyum, rindu nak tengok senyuman kau di. Oh ni ke drivernya? Okay, kita zoom sikit. Okey, gambar kedua kita tengok sikit. Allah, terkeluar pula. Apa ni? Allahu, kesiannya adikku, minta maaf ya semua, jangan marah dia atau apa-apakan dia. Dia dalam keadaan kritikal juga, doa yang baik-baik. Wow, dia dalam keadaan kritikal. Habis orang yang adik kau langgar tu dah tak bernyawa, nak cerita macam mana pula kan? Dia langgar lampu merah, kena kesian pula. Yang meninggal tu dia boleh ganti ke nyawa? Ya weh, kesian dekat mak budak yang meninggal tu. Orang lain yang salah, anak dia yang jadi mangsa. Betul? Kau dah cuai, kau dah lalai sampai meragut nyawa orang, nak kena kesian dekat adik kau pula.
Dit, akak tak kuat nak tengok kau macam ni, Dit. Rasa macam mimpi, Dit. Akak tahu kau bukannya macam netizen cakap. Tak apa, Dit. Kami sekeluarga tahu kau macam mana. Allah tu ada, Dit. Biarkan mulut orang berkata memacam. Cukuplah Allah dengan kami sekeluarga yang tahu. Tetap kiat. Kiat ke kuat. Ya, Dit. Akak sentiasa doakan kau. Dekat video dashcam tadi dah tunjuk kot adik kau yang salah. Jaga mulut please. Semua yang cakap jangan macam terpaling tahu semua benda. Semua tu Allah dah tertulis, bukan kita minta. Kalau benda tu Allah kata nak jadi, tetap akan jadi. Kau fahamkan. Aku harap kau boleh tutup mulut diam-diam. Jaga kain korang sendiri. Ui, nah. Macam tu sekali kau komen Allah dah tetapkan. Benda tu Allah kata nak jadi. Semoga ada keadilan buat Aidit ya, insya-Allah. Cuba kita tengok komen sikit. Semoga, astagfirullah, keadilan apanya bawa kereta macam okay. Keadilan dah meninggal ke budak bawa Allah. Okay, yang tu kita nak baca lah, tak nak sebut. Tapi kita baca komen yang kat luar ni. Moga keluarga mangsa yang terlibat saman habis-habisan. Keluar yang cuai bagi anak tak ada lesen ni memandu kereta. Kak dia pun pekat sangat tu. Memang dah tertulis yang satu Malaysia akan maki kau-kau kat dua orang ni. Itu fakta. Semua dah tertulis. Macam tu bawa pisau pergi tikam dia pula. Tengok dapat jawapan sudah tulis ke tak. Apa punya perangai. Adik kau ambil, lepas tu memandung dulu sampai anak orang pandai oi. Okey, ada part-part yang aku tak baca, aku tak sebut sebab benda tu sensitif sikit lah untuk aku sebut. Rambut dan muka ada iras tu. Sebaiknya adik kau tu bukan orang lain yang jadi mangsa. Punya kakak belagak lah kan. Sebab anak orang kaya hidup mendongak langit. Kalau orang Senawang Seremban boykot bapak kau, mau lingkup bisnes bapak hang. Kereta kat belakang tu pun kena tarik, tak reti jaga anak. Ui, pak dia okey. Lampu merah tu dek, adik awak pecut macam tu je. Tapi kalau lampu hijau sekalipun tak boleh tekan minyak selaju tu di persimpangan 4 T-junction ke? Biar kita bawa kereta, bukan kereta bawa kita dek. Salah tetap salah, orang lain hilang nyawa tau. Betul. Jadi aku tak naklah baca komen banyak-banyak. Cuma aku ada satu lagi komen. Bagi sumbat dalam penjara 1 kali. Dah lah buat salah, tiada lesen, langgar apa ni, tiada lesen, lagi langgar lampu merah, siap lagi langgar orang tu sampai meninggal. Berat kesmu ni dek. Betul, memang sangat-sangat berat. Cuma aku nak pesan dekat korang di luar sana, termasuk aku sendiri. Kalau kita nak bawa kereta, motor, kalau aku sebenarnya nampak je banyak ramai je orang yang langgar lampu merah. Okey, termasuk aku sendiri, aku pun langgar lampu merah. Tapi kalau kau nak langgar lampu merah pun kau tengoklah keliling tu dulu macam mana kan. Ada kereta ke, tak ada kereta ke. Macam aku kalau aku langgar lampu merah tu, kadang aku tengok tempat tu memang kosong, tak ada kenderaan. Sebab aku pun kadang-kadang tak tahan nak membuang dan sebagainya. Memang orang kata tak boleh nak tunggu lampu merah, aku langgar je lah. Tapi tak adalah sampai melibatkan kes yang tinggi. Cuma aku nak pesan, kalau boleh jangan langgar lampu merah. Pesanan ini untuk aku juga. Jadi pada korang yang adik-adik yang baru nak belajar hidup, bawa kereta, bawa motor, dah tahu tak ada lesen tu, jangan memandu secara tidak berhemah. Disebabkan kesalahan anda, orang lain yang tergadai nyawa. Jadi pada korang yang tengok video ni, apa yang korang nak komen, komennya dekat bawah. Yang paling penting sekali, jangan lupa like, comment dan share. Yang paling penting sekali, subscribe, turn on notification agar korang tak terlepas video-video menarik daripada aku. Bye, see you in the next content. Bye, Assalamualaikum, ciao.